nak unit corner, nak ada tanah, nak ada balcony. Kat mana tu Cik Yam? So unit kali ni Cik Yam berada dekat townhouse. Kasahat unit kali ni unit corner, unit atas. Yang mana unit atas ni ada 3 bilik, 2 bilik air dan siap ada balcony you all. Nak healing-healing, nak lepak-lepak dengan suami isteri, nak lepak anak-anak, boleh lepak dekat atas ni. So jangan lupa yang belum subscribe YouTube Cik Yam Haslan, jangan lupa subscribe dan like, komen. Dan tolong Cik Yam share-sharekan video Cik Yam kepada orang lain. Bye! Pinggan ibu sudah retak, nak tengok unit Alur Gajah tak? Kalau anda nak tahu, unit kali ni Cik Yam berada di Taman Kasahai, Alur Gajah Melaka. Unit kali ni merupakan unit corner lot townhouse tingkat atas tau. Unit ni menariknya ada tanah yang luas. Nak bercocok tanam dekat kawasan tanah ni pun boleh. Status untuk unit kali ni adalah freehold bumi lot. Keluasan untuk unit kali ni pula 1,100 square feet. Ada 3 bilik dan 2 bilik air. Unit kali ni pun dekat juga tau dengan kemudahan. Antaranya masjid, bandar Alur Gajah, family store Alur Gajah, sekolah anak-anak dan banyak lagi. Semuanya 5 hingga 10 minit je dah boleh sampai. Masuk unit ni je, anda akan nampak ruang tamu dan dapur. Tapi nak tahu tak apa yang lagi menarik dekat unit ni? Balcony lah. Dekat balcony ni, owner dah siap letak bumbung tau. Nak buat tempat rehat petang-petang boleh, nak besarkan ruang tamu pun boleh. Ruang tamu unit ni masih boleh letak set ruang tamu. Bahagian dapur pun boleh je kalau anda nak buat kitchen cabinet dengan tabletop. Nak letak meja makan macam owner buat ni pun boleh. Bilik pula anda tak perlu risau. Boleh je tau kalau anda nak letak katil dengan almari. Nak letak meja solat pun boleh. Ruang tamu kedua ni nak letak meja makan boleh. Nak buat tempat solat pun okey juga. Sebelum anda nak ke bilik, anda akan nampak bilik air ni. Betul-betul dekat sebelah ruang tamu ni je. Kalau tadi bilik lain boleh letak katil, almari dan meja solat, bilik master pula boleh muat lagi tau kalau anda nak letak meja study. Bilik air pun dah siap attach sekali. Dah tak payah nak berebut dengan bilik air kat luar kan? Macam mana menarikkan unit townhouse ni? Dalam luas, siap ada balcony untuk santai-santai. Ada juga kawasan tanah kalau nak bercucuk tanam. Nak buat investment pun boleh, nak buat duduk sendiri pun selesa. Kalau nak tengok video macam ni, jangan lupa tekan button like, komen dan subscribe channel YouTube Cik Yam ni tau. Jangan lupa subscribe dan like, komen dan They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand.